hai Nabi, hai orang yang aku beri berita pada dia, padamu, inna arsalnaka, kami utuskan kamu di muka dunia ni syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai orang yang membawa berita baik untuk syurga, wa nadhiran orang yang membawa berita buruk untuk neraka, wa da'iyan ila Allah, dan Nabi juga betul ditugas untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada hukum Allah, pada nasihat Allah, pada doa Allah, pada syurga Allah, pada nikmat Allah, segala-gala perkara yang bersangkut paut pada Allah. Nabi lah orangnya yang membawa kita. Nabi tidak ajak orang supaya hormat pada bangsa Arab, pada bangsa Melayu, pada bangsa Cina. Itu bukan kerja Nabi. Ajak orang pada lain, pada Allah. Wasirajan munira, dan Nabi juga ibarat pelita yang benar-benar menyuluh dan menerangkan manusia. Nabi sendiri itu dikira pelita. Kalau dalam gelap kita perlu pada pelita, maka dunia ni selagi kita tidak baca Quran, maka ibarat kita lah gelap, tak nampak dosa pahala, tak nampak syurga neraka, tak erti beza di antara malaikat dengan iblis. Ni semua ni menandakan manusia gelap. Maka untuk membuat manusia cerah, tengok molek mana dosa, mana pahala, mana malaikat, mana iblis, mana nafsu, mana apa agama, maka Nabi lah orangnya yang dikira pelita.